Macam mana kalau saya bagi satu suggestion motor harian dengan harga yang memang tak mahal? Harga dia RM6,688. Power yang dihasilkan 15.6 horsepower. Tapi bukan motor ni. Jom saya bawa apa motor dia agaknya. Motor saya masukkan adalah W Motor Island 150. Kalau pada tanda harga macam ni, biasanya kita akan dapat skuter-skuter yang isi dia biasanya bawah lagi daripada apa yang kita dapat pada W Motor Island 150 ni lah. Tapi dengan harga dia RM6,688 tu, memang rasanya susah je nama lain nak beat value yang apa kita dapat pada skuter 150cc ni. Kita sentuh dia punya boot space pula. Boot space dia kalau kita comparekan dengan skuter-skuter lain tu, maybe dia kecil sikit lah. Tapi untuk letak barang-barang kita yang biasa dalam tu, okey je lah. Cuma dia kalau kita compare dia dengan skuter-skuter lain tu, dia agak kecil sedikit. Dan dia punya fuel capacity, tangki minyak dia sebesar 9 liter. Untuk 150cc, kira okey juga. 9 liter 150cc minyak dia bukannya konsum banyak macam mana pun kan. Untuk kita guna harian tu, maknanya pengisian hari-hari tu, kita tak perlulah nak refill minyak kita lebih kerap daripada tank-tank yang kecil tu. Okey, ini kita tengok daripada spek dia lah. Kita pun belum test ride lagi skuter ni. 15.6 horsepower tu untuk skuter 150cc tu kira memang sepatutnya dia ada dekat kawasan yang tu lah. Tapi memang kita kena test ride baru kita tahu macam mana feels bawa skuter ni. Okey, tayar untuk skuter ni, dia bahagian depan dia pakai 110/70 R14 untuk tayar hadapan. Dan tayar belakang dia menggunakan 130/70 R14 untuk tayar belakang dia. Tayar-tayar saiz macam ni, harga dia dikira murah jugalah. Dari segi design dia kalau kita tengok dia punya design ni, memang nampaklah motor ni dilahirkan pada tahun 2026. Itu pun dia masuk ke pasaran Malaysia lah. Of course lah, ada design lagi awal daripada tu. Tapi nampak tak ketinggalan dengan lampu DRL depan dia, penggunaan lampu LED depan 6 langkah. Memang cukup cantik. Dan pedometer dia, yang ini dia pakai bukan jenis TFT lah. Walaupun nampak macam TFT, tapi dia sebenarnya LED lah. Design dia tu pun memang nampak lecet macam TFT. Tapi kalau dia pakai TFT kan mahal pula harga dia kan. So LED pun okey. Janji design dia nampak cantik.